Okay guys, Assalamualaikum. Finally, versi Ultra masuk juga ke pasaran Malaysia. So dekat tangan aku ni adalah Oppo Find X9 Ultra. Ini adalah phone flagship Oppo yang paling padu setakat ni. Dan of course, dia dilengkapi spesifikasi yang cukup padu. Especially dia punya kamera dia yang dapat hasilkan gambar-gambar yang sangat-sangat menawan. Terutama zoom jauh dia guys. So jom kita tengok apa lagi yang best pada telefon Ultra ni. Let's go. Alright, seperti phone flagship Oppo yang lain, kamera Oppo Find X9 Ultra juga dia berkolaborasi dengan syarikat kamera Hasselblad. Dan kali ni untuk versi Ultra ni dia dilengkapi dua kamera 200 megapiksel, iaitu kamera utama dia dan juga kamera periskop telefoto 3 kali ganda. Dan of course telefon ni ada juga kamera ultra wide 50 megapiksel dan juga kamera true color untuk warna yang lebih tepat. Tapi yang menjadi tumpuan utama telefon ni adalah kamera telefoto 50 megapiksel dengan kebolehan optical zoom 10 kali ganda guys. Pesaing-pesaing flagship di pasaran kebanyakannya optical zoom 4 ataupun 5 kali ganda sahaja. Telefon ni 10 kali ganda. Tapi jap, sebelum kita sembang dengan lebih lanjut pasal dia punya kamera, jom kita sembang dulu pasal overall design dia. Design dia kali ni memang dah nampak macam kamera, especially bila kita mengiringkan dia. Korang boleh tengok dia punya design master lens dia memang diinspirasi daripada kamera Hasselblad, combine dengan logo Hasselblad, logo Oppo yang mengiring, memang nampak macam proper kamera. Dan back panel telefon ni menggunakan material vegan leather, so bila kita pegang tu rasa smooth dan lebih selesa. Dan kalau korang tak perasan lagi, rupa bentuk Find X9 Ultra ni dia lebih petak. Dia punya bucu hujung dia tak begitu curve sangat, bukan macam iPhone lah. So dia ada dia punya identiti dia yang tersendiri. So berbalik pasal kamera dia, kamera telefoto 10 kali ganda optical zoom. So ini sampel-sampel gambar dia. Korang boleh tengok gambar zoom 10 kali ganda tu masih lagi lawa lah, crispy, detail sangat banyak. Dan even kalau aku zoom lebih 10 kali ganda, 20 kali ganda, 30 kali ganda, masih lagi details terjaga dan boleh pakai. Personally, aku boleh kata hasil gambar zoom jauh telefon ni antara yang terbaik kat pasaran, kalau bukan yang terbaik. Dan korang jangan risau, bukan zoom jauh lebih 10 kali ganda je cantik. 3 kali ganda antara 10 kali ganda pun cantik juga, sebabkan dia gunakan kamera periskop telefoto 200 megapiksel. Dan yang lagi best, kamera telefoto 3 kali ganda ni boleh juga digunakan untuk shoot telemakro foto, gambar yang dekat-dekat dengan penuh dengan details tu. Dan jangan risau lagi, gambar harian 1 kali ganda, 2 kali ganda, ultra wide, semuanya mempunyai details yang cukup banyak. Of course dia dapat color tuning daripada Hasselblad, a bit kontrasti tapi masih lagi a bit natural, memang cukup lawa lah. Dan subjek pada gambar tu memang overall nampak lebih hidup dengan exposure control yang aku boleh kata sangat-sangat bagus. Dan yang lagi menarik, telefon ni dia ada mode Hasselblad Master, iaitu boleh kata mode khas untuk professional photo taking lah. So default master mode ni tona warna dia lebih natural lah compare kepada mode foto yang biasa. Dan juga dekat mode master ni ada 9 film simulation yang korang boleh pilih. So dia jadikan gambar tu lebih estetik dan lebih cinematic lah, ikut korang punya preference. Okay, itu pasal dia punya gambar. Sekarang aku nak cerita pasal kebolehan video dia. So Find X9 Ultra mampu rekod kualiti sehingga 8K 30fps guys. Dan kalau 4K boleh dapat 120fps. Dan tak lupa, telefon ni juga dia support lock, iaitu nama dia All-Lock 2 dengan built-in LUT yang korang boleh apply directly pada video kalau malas nak color grading nanti. Dan juga telefon ni ada ultra steady stabilization yang pastikan video sentiasa smooth. So ini sampel video daripada Oppo Find X9 Ultra yang aku color grade. Enjoy. Okay, korang dah tengok tadi yang Oppo Find X9 Ultra, dia punya feature kamera dia sangat best. Hasil gambar dia memang super solid, especially dengan kamera zoom jauh 10 kali ganda dia, memang nice. So mungkin ada yang terfikirkan, telefon ni nampak terlalu professional, nampak macam complicated nak guna dia punya kamera dia. Senang ke susah nak guna? Actually, aku beritahu korang siap-siap, sangat mudah dan sangat senang nak guna. Walaupun dia nampak profesional, tapi tekan-tekan sikit dah dapat hasilkan gambar yang sangat-sangat cantik. So, mari sini aku share kepada korang cara-cara nak guna dia punya kamera. Okay, let's go. Okay, yang pertama pasal mode 200 megapiksel. Telefon ni seperti yang korang tahu ada 2 biji kamera 200 megapiksel. Tapi sebelum aku nak sharekan cara ambil gambar 200 megapiksel ni, korang kena pastikan tempat yang korang ambil gambar 200 megapiksel ni terang, cerah, siang lah. Janganlah malam ke dalam bangunan ke, hasil 200 megapiksel tu kurang cantik sikit. So tempat ni dah cukup banyak cahaya dah. Kita akan buka kamera app lah. Ni aku tunjuk korang.
cara buka kamera app, kita pergi ke mode belah kanan ni, Hasselblad Hi-Res, dan bahagian atas ni kita tekan 200 megapixel dan dia keluar option 1 kali ganda dan 3 kali ganda, sebab ini adalah dua kamera yang support 200 megapixel. Dan untuk ni kita testing 3 kali ganda lah. Kita tekan snap. Dan korang boleh tengok hasil dia, details dia. Bila kita crop zoom, masih lagi sangat-sangat banyak, sangat-sangat crispy kak. Okey, kalau korang nakkan experience Hasselblad yang lebih profesional, mari sini aku tunjuk korang. So korang buka kamera app macam biasa, of course. Kita buka kamera app dan korang swipe ke kiri sekali, mode master. Mode master ni sebelum korang buat apa-apa, korang pastikan bawah ni auto, bukannya pro. Kalau pro nampak dia keluar macam-macam parameter terlalu complicated, tekan auto je senang. Dan juga mode master ni ada beberapa film simulation, macam-macam ada Portra, NC film dan sebagainya. Korang pilih-pilih lah mana yang korang suka. Let's say kita pilih yang vintage ni. Dan sebelum korang nak shoot, ambil gambar dan sebagainya, korang kena tahu yang bawah ni dia ada macam 6 pilihan, 0.6, 1, 2, 3, 6, 10. Tapi sebenarnya dalam dia ada 10. Kita start daripada 0.6, 14mm, 1, dia ada 3 focal length berbeza. Kemudian 2, 3 ni ada lagi 1, 6, 10 dan juga 20. Dan macam aku tunjuk awal video tadi, mode master ni dia punya warna dia lebih natural lah berbanding mode foto yang biasa. So korang boleh selahkan aktiviti korang, boleh snap around dan hasil dia memang nampak lebih cinematic, lebih profesional. Okey, cakap pasal dia punya video pula. Sangat senang kalau nakkan video yang lebih profesional, korang pergi ke mode Pro Video. Bukan video yang biasa, tekan mode Pro Video ni dan pastikan dia punya setting dia 4K 60. Kenapa tak 4K 120 ke 8K kan? Telefon ni support 8K, kenapa tak guna 8K? Sebabkan 4K 60 ni dia support oleh semua lens. Depan ni 4K 60, belakang ultra wide, zoom jauh semua 4K 60 support. So lebih cantik lah, lebih balance quality tu. Tukar lens pun masih lagi quality 4K 60 yang sama. Okey, ini aku shoot 4K 60. Bahagian depan memang boleh wide sikit. Macam mana? Tak kan? Dia punya 4K 60 video depan dia. Dan aku nak switch ke bahagian belakang pula. Alright, ni 1 kali ganda dan seperti yang korang tahu, dia ada kebolehan untuk zoom jauh. Zoom jauh ni masih lagi 4K 60 guys. 10 kali ganda 4K 60. Memang details dia banyak gila dan super smooth. Dan juga kalau nak ultra wide pun dia punya quality dia 4K 60 juga. Dan of course telefon ni dia support lock video. So kalau korang nakkan dynamic range yang lebih bagus, lebih mantap, boleh guna lock video. Tekan bahagian atas ni nampak format dia, tekan all lock 2. And yang korang tengok ni mungkin agak wash out sikit. Ini sebelum color grade, dan seperti yang korang tahu, kita tak nak susah color grade lah, color matching, color correction. So kita just on kan light pada bahagian bawah ni. Kita boleh pilih SDR, HDR, apa semua benda ni lah. Dan juga dia ada macam custom light punya color pun ada kat sini. Dan yang penting korang kena apply to final video. On kan terus, sebab kita tak nak color grade, tak nak buang masa. Apply terus. Pilih color yang kita suka. Ni mungkin gelap sikit, ni mungkin slightly better. So kita akan guna lock ni lah. So dia punya dynamic range dia lebih lawa lah. Okay, kita testing sikit. So guys, itu sahaja pasal telefon terbaru Oppo Find X9 Ultra. Macam korang tengok tadi, tak kisah gambar ke video ke, hasil dia memang nampak profesional lah. So kalau korang mencari telefon dengan kebolehan kamera yang sangat-sangat bagus, boleh consider telefon ni. Aku yakin kamera telefon ni dapat mewowkan family dan kawan-kawan korang, dan korang tak akan kecewa lah dengan dia punya kebolehan dia. So berapa harga telefon ni? Harga dia adalah 6799. So itu saja, komen sikit pendapat korang. Like video kalau korang suka dan subscribe YouTube channel aku kalau video ni membantu korang. Dan jumpa lagi pada video yang akan datang. Stay safe, hati-hati, stay safe. Bye-bye. Style tu padu gila.